Nama saya Danish dan saya salah satu pekongsi untuk Tindak Malaysia Network Services PLT. Hari ini kita akan melalui satu video untuk membina satu cadangan kawasan DUN dan Parlimen anda untuk Sarawak. Aplikasi ini telah dibina pada platform ArcGIS yang dibekalkan oleh Esri. Aplikasi ini telah direka oleh saya sendiri. Untuk video ini, kita akan membuat satu kawasan DUN alternatif di satu section di Bandar Kuching. Apa anda boleh buat ialah kita boleh mengklik zoom in atau zoom masuk atau menggunakan tertikus anda untuk zoom masuk. Untuk makluman anda, apabila kita membina satu kawasan DUN atau parlimen, kita perlu fahami julat bilangan pemilih yang sesuai atau yang boleh diterima untuk DUN dan parlimen. Di sebelah kiri bawah, anda boleh nampak julat bilangan pemilih yang sesuai untuk DUN dan parlimen. Untuk hari ini, kita hanya fokus untuk pembinaan DUN. Julat ialah daripada 15,000 sehingga 23,000. Dalam aplikasi ini, kita perlu tengok satu peralatan yang bernama About dan Pengenalan di sebelah kanan di atas. Tersenarai semua arahan yang anda perlu ikut untuk membina DUN alternatif anda. Untuk makluman anda, peta yang anda nampak yang menunjukkan nama jalan raya atau nama sungai adalah merujuk kepada peta asas. Itu kita pilih peralatan ini iaitu Base Map Gallery, itu galeri peta asas. Kita boleh menukar kepada pilihan lain. Kita pilih OpenStreetMap. Selepas itu, kita boleh lawat legenda untuk memahami semua lapisan yang dibekalkan dalam aplikasi ini. Selepas itu, kita boleh lawat pilihan senarai lapisan. Anda mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup mana-mana lapisan untuk membantu anda memberi tumpuan yang terperinci sewaktu pembinaan DUN alternatif atau parlimen alternatif. Tibalah masa untuk membina satu kawasan DUN. Fokus kami ialah membina satu kawasan DUN bernama cadangan DUN Pending. Kita pergi terus kepada peralatan atau tool select dan pilihan. Dalam section select, kita mempunyai beberapa jenis selection. Untuk hari ini, kita memilih select by point. Dan kita akan memilih daerah mengundi pertama. Daerah mengundi ialah contohnya Pending, Bintawar, Demak Baru. Kita pilih Pending. Lepas tu mengklik shift dan pilih Petanak dan daerah-daerah mengundi yang bersebelahan dengannya. Bagaimana saya boleh tahu bilangan pemilih untuk cadangan DUN saya adalah di bawah atau dalam jurang yang diberikan sebelum itu, iaitu daripada 15,000 sehingga 23,000. Di sinilah anda boleh melawat pilihan statistik. Fokus ialah pada bilangan pengundi dan section sum of values. Jumlah bilangan pemilih untuk cadangan kami ialah 19,222 pengundi. Bilangan tersebut adalah di dalam jurang tersebut. Kita pilih OK. Untuk makluman anda, jika anda tidak setuju dengan pilihan anda boleh mengklik clear dan memulakan sekali lagi.
Kita mengklik section ini dan pergi ke pilihan View in Attribute Table, jadual atribut. Dalam jadual atribut, semua darah mengundi yang Anda memilih tersenarai dengan bilangan pengundi dan daerah pentadbiran dengan pihak berkuasa tempatan, iaitu PBT. Anda mempunyai satu pilihan bernama Options dan memilih Export Selected to CSV. Kita menulis nama fail tersebut sebagai cadangan Don Pendi. Dan kita membukanya dalam file Excel untuk mengesahkan pilihan kami. Maklumat ini yang diberikan boleh digunakan sebagai lampiran dalam laporan anda. Kita menutup ini. Selepas itu, jika anda bersetuju dengan pilihan anda, kita memilih create layer. Bentukkan lapisan khas ini. Namakan lapisan sebagai cadangan Dun Pending. Kita menutup jadual atribut ini dan menukarkan lokasi untuk anda melihat sepenuhnya cadangan anda. Untuk makluman anda, apabila anda telah memilih create layer, anda macam menyimpan pilihan anda selagi anda tidak menyegarkan aplikasi ini. Selepas itu, kita pergi ke print atau cetakan. Di sini kita akan membina satu PDF yang menunjukkan peta darah mengundi dan bersama dengan legenda. Kita pilih A4 landscape, format dalam PDF. Tetapi ada banyak pilihan lain. Terpulang kepada anda. Pilih advanced. Untuk author atau pencipta untuk case ini, kita menulis nama anda. Kita menukarkan unit yang digunakan untuk skala kepada meter. Anda boleh mengubah kandungan dan untuk beberapa section di sini. Terpulang kepada anda. Sebelum anda mengklik terma print, kita ubah dan menambah semulakan map title, tajuk. Kita klik print. Kita membukanya. Inilah hasil kerja anda, termasuk dengan legenda. Jika anda tidak bersetuju, anda boleh mengubah kedudukan peta atau pilihan anda dalam aplikasi tersebut. Atau anda boleh menutup legenda atau menukar jenis-jenis lapisan yang diperlukan. Harap anda fahami proses untuk membina cadangan DUN alternatif dan parlimen alternatif menggunakan aplikasi ini. Terima kasih.